Tapi bagi saya lah, kalau kata anak muda yang nak buat benda ni, teruskan. Nama saya sokong. Daripada kita buang masa. Macam anak-anak muda sekarang ni tengok kerja yang berkata-kata kan. Lebih baik kita buat benda ni. Buat ayam. Pulangan pun Alhamdulillah. Mana ada kemahuan. Di mana ada kemahuan. Di situ ada jalan. Di kampung Bukit Putera Setiu, Terengganu, sebuah perniagaan peternakan ayam organik yang dikendalikan oleh pasangan suami isteri Fauzi Deraman berusia 57 tahun dan Nur Hawa Ayub 51 tahun sedang berkembang maju. Bersama-sama mereka, anak mereka Norzi Aini yang berusia 29 tahun turut membantu dalam menjalankan usaha ini. Di sinilah di tanah yang subur dan penuh kasih sayang, mereka meneruskan legasi peternakan ayam organik yang bertujuan untuk memberi yang terbaik kepada pelanggan dan alam sekitar. Kita buat secara berkelompok lah sebab program itu bawah Segasi Madani ya. Dia peruntukkan yang dia bagi RM100,000 itu untuk saksi JPKK. Ada JPKK yang buat ayam, ada yang buat kanopi, ada yang buat sayur. JPKKP lah? JPKKP dan JPKK boleh juga. Dua-dua boleh. Cuma pembesaran dia cepat. Yang kedua, kita lebih fokus pada kita kurangkan sebenarnya pellet ni. Sebab itu konsep dia sebenarnya kita lepas je. Tapi limbah tak banyak, tak ada orang besar, kita tak lepas. Yang organik ni sebenarnya yang lebih pada apa ni? Semula jadi lah. Umur ayam ni berapa dah? Ni lebih pada 3 minggu. Kalau nak pasarkan ayam tu berapa lama umur? Biasa 45 hari. 45 hari je kita boleh jual. Dengan berat dalam sekilo 200, sekilo 300. Sebab kalau kita jual yang besar, yang ni sebenarnya orang tak minat mana. Sebab ni orang biasa orang melepak je. Melepak goreng. Sebenarnya kita market kita banyak lah. Yang pertama pemborong. Yang kedua jualan rucik. Yang ketiga jualan peladang lah. Ni OT tu, peladang outlet. Kalau macam di Terengganu ni peladang outlet. Kita ada daun ketum, makanan sampingan dia daun ketum. Tapi ketum ayam bukannya ketum orang kan. Untuk makanan sampingan dia pun banyak protein. Masa dia kata ketum ayam. Nama dia Mandri di Aqua. Oh, dari segi teori dia lah. Dia kata sama banyak dengan standard. Dia punya protein, dia punya zat dia tu. Tapi kita tak bisa umur dia pun. Untuk haiwan lah. Untuk haiwan lah. Di sebalik penternakan ayam organik, terdapat satu aspek penting yang membezakan kualiti, iaitu parent stock ayam organik. Menurut Fauzi, beliau memilih dengan teliti induk-induk ayam yang sihat, bebas dari bahan kimia dan diberi penjagaan yang rapi. Proses ini bertujuan memastikan generasi ayam yang dihasilkan mempunyai ketahanan tubuh yang lebih baik dan lebih berkualiti, sekaligus memberi manfaat kepada penggemar ayam organik. Untuk dapat buat anak tu payah sebenarnya. Sebab kita kena cari parent stock. Parent stock dia payah. Lebihan ayam organik dengan ayam daging. Kadang-kadang orang sekarang ni lah saya jumpa kan. Ramai orang yang tak boleh makan ayam daging ni. Bila makan daging jadi alergi, jadi merah-merah. Ayam organik dibesarkan tanpa penggunaan bahan kimia atau antibiotik. Mereka diberi makan secara semula jadi dan hasilnya ayam organik bukan sahaja lebih berkhasiat tetapi rasanya juga lebih segar dan lebih baik untuk kesihatan. Saya ni kan? Tak, kita tak cocok. Memang 100% kita tak cocok. Antibiotik ke, vaksin ke, kita tak cocok. Cuma beza dia cepat besar. Sebab kalau kita bela ayam kampung betul 6 bulan itu baru sekilo. Ayam kampung asli. Tapi kalau ayam kampung asli, kalau 6 bulan baru sekilo. Kalau macam di Selangor, belah-belah sana, Perak, Johor, mana dia boleh buat. Sebab dia RM25 sekilo. Tapi kita sini bulan 6 bulan jual pun RM10 juga jadi
Tak beban. Saya yang pertama sebelum buat tu belajar dulu. Cari ilmu. Kalau macam saya dulu, kita tak ada tempat nak rujuk. Jadi menggunakan internet. Macam sekarang ni, tempat belajar terlampau banyak. Tapi bagi saya lah, kalau kata anak muda yang nak buat benda ni, teruskan. Nama saya sokong. Daripada kita buang masa. Macam anak-anak muda sekarang ni tengok kerja yang berata-rata kan. Lebih baik kita buat benda ni. Buat ayam. Pulangan pun Alhamdulillah. Mana ada Kemahuan. mana ada kemahuan. Di situ ada jalan. Selain perternakan ayam organik, Fauzi juga turut mengusahakan ternakan ikan air tawar. Ketika ini, beliau memelihara kira-kira 10,000 ekor ikan keli dan tilapia di dalam sakar ikan. Usaha ini tidak hanya menambah variasi dalam perniagaan mereka, tetapi juga menyediakan sumber protein yang berkualiti untuk komuniti sekitar. 10,000 ekor. Akan berapa bulan? Bukan 60 kaki. 10,000 ikan ni berapa? Ya, keli dengan tilapia je. Tapi keli ni tak banyak lah, tinggal berapa ekor je kira. Ikan keli dan tilapia yang diternak dipasarkan ke pasar-pasar tempatan dan kedai-kedai makan. Setiap tangkapan yang dihasilkan dijaga dengan teliti agar kualiti ikan tetap terjamin dan dapat dinikmati oleh pelanggan-pelanggan setia. Ikan ni jual ke mana? Kita main pasar Peladang TOT tu. Kita makan. Takar ni saja 47. 10,000. Takar sahaja. Tak kira lagi makan benda habis tu. Ikan tu berapa lama baru boleh dipasarkan? 6 bulan. Kita tak ada harga borong lah. Kalau harga borong RM10. Boleh ya? Jadi benih tu beli lah. Benda kita beli. Di Norzi Livestock, selain ayam organik dan ikan air tawar, pembeli juga berpeluang untuk membeli itik daging yang diternak oleh Fauzi. Itik-itik ini dibesarkan dengan cara yang sama, iaitu secara semula jadi tanpa bahan kimia bagi memastikan dagingnya berkualiti dan sesuai untuk mereka yang mengutamakan kesihatan. Melalui usaha yang penuh dedikasi, Fauzi dan keluarganya telah membuktikan bahawa penternakan organik bukan sekadar perniagaan tetapi juga sebuah tanggungjawab terhadap alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Dari ayam organik, ikan air tawar hingga itik daging, setiap produk yang dihasilkan datang dari prinsip penjagaan yang teliti dan penuh kasih sayang. Dengan komitmen untuk menyediakan makanan yang berkualiti dan semula jadi, mereka terus meneruskan usaha ini, memberi manfaat bukan sahaja kepada pelanggan tetapi juga kepada generasi akan datang.